Ini manfaat bila anda bijak menabung. Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. Ada orang kata gaji dia besar, kerja tetap dan pangkat besar, tak wajib pun menyimpan ni, dia kata. Ada juga dia kata gaji aku cukup-cukup makan saja. Bagaimana nak nyimpan? Tunggulah gaji aku naik baru aku nak menabung. Tuan-puan, ketika masih mampu bekerja dan ada pendapatan tetap setiap bulan, simpanan tidaklah begitu penting. Bila berlaku musibah dan terpaksa berhutang, barulah sedar betapa pentingnya ada simpanan yang kukuh. Baik gaji besar ataupun gaji kecil, semua orang wajib ada simpanan. Jika anda makan gaji, perlu ada dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Jika anda berniaga, perlu ada simpanan kecemasan 12 bulan kos sara hidup. Apa-apa terjadi di luar jangka, anda masih mampu bertahan tanpa perlu hutang sana sini. Masih boleh tidur lena. Kita boleh menabung emas untuk memupuk tabiat menyimpan. Kalau anda nak mula menyimpan emas, tengok punya video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu dan bimbing anda sebaiknya, ataupun isi beg biru dekat bawah. Jemput follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.